My name is Dennis, and today I'm at STF with all these students, and I feel great today. I feel happy because all the students that I teach, not only they learn, they're also very sportive with me. They talk with me about many things, not only just focusing on arts, and their artwork is actually quite good. It's better than I expected. So overall today was great. I love the environment here, I love all the students here. I love everything about this place. Assalamualaikum, nama saya Fikri Misara, saya daripada SAB. Hari ini perasaan saya sangat gembira sebab dapat jumpa dengan budak-budak sekolah Tun Fatimah, dapat kongsi pengalaman sama-sama dengan diorang. And diorang punya lukisan ni boleh tahan bagus juga, lebih daripada apa yang saya expect. Saya ingat diorang ni macam biasa je, sebab ialah baru form 2 kan. Diorang yang form 6 ni pun masih belajar lagi. So daripada program ni saya dapat lebihkan experience saya dengan seni, dan juga saya dapat berkomunikasi dengan diorang juga. Hai, saya Safia Humaira dari kelas 27. Jadi apa yang saya dapati dalam camp hari ini adalah bagi saya camp ni amat membantu. Lebih-lebih lagi pelajar yang mengambil subjek seni seperti saya. Camp ni mengajar kita tentang aspek lakaran dan shading sesuatu gambar. Harapan saya untuk program seperti ini, yang mana program ini dapat menarik minat pada pelajar, satu pengalaman baru kepada mereka untuk meningkatkan tahap kreativiti mereka. Seterusnya, ia dapat menjadikan mata pelajaran seni visual ini satu mata pelajaran yang menyeronokkan, bukan membosankan. Jadi kat sini pasti lebih banyak lagi program-program sini adalah lebih bagus sebab dia secara hands on. Jadi dia dapat pengalaman baru, dapat buat buat baik kesilapan dan sebagainya lah. Jadi kat situ kita berharap program-program yang ada seperti ini dapat diteruskan di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Pada pandangan Bonda, hasil daripada apa yang Bonda lihat sebentar tadi, Bonda pun memang tidak menjangka bahawa anak-anak di STF mempunyai bakat yang tinggi dalam bidang seni. Jadi ini adalah satu kelebihan kerana walaupun kita statusnya untuk melahirkan murid-murid aliran sains tulen, tetapi mempunyai bakat seni. Maksudnya di sini keseimbangan otak mereka di antara otak kiri dan otak kanan mereka adalah sangat bagus. Jadi sebenarnya apa yang mereka belajar pada hari ini boleh dijadikan sebagai panduan ataupun keistimewaan yang mereka perolehi untuk digunakan pada masa hadapan. Jadi itulah pandangan Bonda. Tahniah dan syabas kerana berjaya menganjurkan program yang dikenali sebagai program From Pencil to Pastel. Tahniah dan syabas. All pastel.